Perjalanan saya bermula dari Perai ke Plaza Tol Alor Setar Selatan. Selepas Plaza Tol terdapat Simpang 4 dan belok ke kanan menghala ke Jalan Simpang Kuala. Kemudian terdapat lagi Simpang 4 di laluan tersebut. Saya membelok ke kanan lagi dan tiba di lokasi sekarang. Dalam video kali ini, saya ingin membawa anda menyusuri Jalan Tanjung Bendahara, salah satu jalan yang terletak di sekitar Bandar Alor Setar, Kedah. Sepanjang perjalanan, anda akan melalui kawasan perumahan, premis perniagaan serta beberapa kemudahan yang menjadi nadi kepada komuniti sekitar. Walaupun tidak begitu panjang, laluan ini tidaklah begitu sibuk kerana menjadi jalan alternatif bagi pengguna yang ingin mengelakkan kesesakan di laluan utama. Panjang rasmi Jalan Tanjung Bendahara ialah sekitar 2.288 km, menjadikannya salah satu jalan penghubung yang penting dalam rangkaian jalan di Bandar Alor Setar. Laluan K364 atau Jalan Tanjung Bendahara bermula dari kawasan Kampung Sri Tanjung dan berakhir di Kampung Kuala Alor. Sepanjang perjalanan, jalan ini menjadi laluan harian bagi penduduk yang berulang-alik ke tempat kerja, sekolah serta menjalankan pelbagai urusan di bandar. Selain itu, Jalan Tanjung Bendahara turut berfungsi sebagai laluan penghubung ke beberapa kawasan penting seperti Alor Mengkudu, Simpang Kuala dan Jalan Datuk Kumbar. Oleh sebab itu, aliran trafik di jalan ini ada kalanya aktif, terutama pada waktu puncak bila ramai pengguna jalan raya menggunakan laluan ini sebagai jalan alternatif. Di sepanjang perjalanan, kita dapat melihat gabungan kawasan perumahan, kampung, premis perniagaan dan kemudahan awam yang menggambarkan kehidupan harian masyarakat di sekitar Alor Setar. Walaupun hanya sekitar 2 km lebih, jalan ini mempunyai peranan tersendiri dalam menghubungkan komuniti setempat. Selain menjadi laluan penting yang menghubungkan beberapa kawasan di Alor Setar, Jalan Tanjung Bendahara juga mempunyai keunikan dari sudut kedudukan geografinya. Jalan ini terletak di dalam daerah Kota Setar, Kedah, dan menghubungkan kawasan Kampung Sri Tanjung hingga ke Kampung Kuala Alor. Di sepanjang laluan ini terdapat beberapa kawasan perumahan yang dibina berhampiran Sungai Kedah, termasuk Taman Tanjung Bendahara. Kedudukannya yang rendah berhampiran tebing sungai menjadikan kawasan ini lebih terdedah kepada risiko banjir, terutama ketika musim hujan. Banjir di Jalan Tanjung Bendahara lazimnya berlaku apabila dua faktor berlaku serentak. Faktor pertama ialah limpahan air dari Sungai Kedah akibat hujan lebat yang berterusan di kawasan hulu sungai. Faktor kedua ialah fenomena air pasang besar di laut yang menyebabkan aliran air sungai menjadi perlahan dan sukar mengalir keluar. Apabila kedua-dua keadaan ini berlaku pada masa yang sama, paras air boleh meningkat dengan cepat dan melimpah ke kawasan perumahan berhampiran. Bagi penduduk setempat dan pengguna jalan raya, adalah penting untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini sebelum melalui kawasan ini ketika cuaca buruk. Paras air Sungai Kedah boleh dipantau melalui portal rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran, manakala maklumat mengenai pembukaan pusat pemindahan sementara serta bantuan kepada mangsa banjir boleh disemak melalui saluran rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit pengetahuan tentang keadaan geografi dan risiko banjir di Jalan Tanjung Bendahara. Jika anda melalui laluan ini ketika musim hujan, sentiasalah mengutamakan keselamatan dan patuhi arahan pihak berkuasa sekiranya berlaku banjir.